ni dah perkenalkan diri, so saya teruskanlah. Akil perkenalkan diri dulu, kemudian Akil ceritalah tentang pertandingan ni supaya Encik Rafiq nampak lebih clear lah sebenarnya apa tujuan kita present dan dekat mana Encik Rafiq boleh bantulah untuk tambah baik. So saya persilakan Encik Rafiq kot, kita kenal-kenal dulu. Oh, okey. Okey. Okay, baik. So, bismillahirrahmanirrahim. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Saya Rafiq, saya founder kepada Rexpeed lah. So, kami buat apps, kami buat game dan so far dekat hampir 10 tahun lah dalam bidang ni lah. Saya pun tak apa clear lah apa yang ni, so apa-apa yang saya boleh bantu boleh maklumkan lah. Baik. Okay, terima kasih Encik Rafiq. Terima kasih juga kerana sudi meluangkan masa. So next saya persilakan Akil. Akil perkenalkan diri, lepas tu Akil tolong cerita dululah konsep pertandingan ni supaya Encik Rafiq nampak lebih clear dan apa Encik Rafiq boleh bantu kita, nanti Akil boleh sampaikan. Okay, persilakan Akil. Ni peringkat sekolah ke peringkat apa? Dia peringkat antara institut, peringkat antarabangsa lah ni. Jadi dia ada penyertaan daripada IPG pun ada, daripada universiti ada, daripada college pun ada. Hello Akil, boleh dengar tak? Macam tuan daripada mana? Saya mesti terlepas pandang tadi. Saya daripada IPG Kampus Pulau Pinang. Saya pensyarah matematik. Cuma saya membimbing Akil lah dalam pertandingan ni. Faham. Baik. Oh, kat Penang je? Dekat Penang. Oh, kami kat Lustaq. Oh, dekat Akil dengar tak Akil? Saya tak dengar apa pun. Muka pun tak nampak terus apps je. So Akil student lah. Akil dia student tahun pertama matematik. Akil ni dia banyak masuk pertandingan inovasi dan dia pun ada jugalah buat apps untuk program kami di IPG ni dengan sekolah. So yang ini tak silap saya projek dia yang kedua lah. Yang pertama kami buat game untuk operasi penukaran unit. Itu projek antara IPG dengan sekolah di Balik Pula, SK Balik Pula, Pulau Pinang. Hello Akil. Boleh dengar tapi tak clear. Tunjuk muka dulu, baru tunjuk apps. Awak kat mana ni? Cikgu, tolong saya invite ikan saya satu lagi tu. Saya ada request nak join call. Saya dah admit dah. Ya, ni saya. Tapi line saya slow sikit. Okey, teruskan Akil. Kami ni satu je isu internet dekat asrama dengan tempat kerja saya pun teruk. Teruskan Akil. Dah tunggu lama dah ni. Okay, boleh nampak tak? Boleh. Boleh dengar tak suara saya? Boleh. Boleh ya? Okey. Jadi, saya nak kenalkan diri dulu ke nak kenalkan app ni? Perkenalkan diri, pertandingan, baru kita tahu nak komen apa. Okey. Jadi, nama saya Muhammad Akil Akhtar bin Ahmad Anis. Pelajar IPG lah. Saya antara salah seorang murid Cikgu Safwan. Jadi, pertama sekali minta maaf lah sebab internet saya agak slow sini. Audio pun cut sikit lah. Ya. Tapi okey. Jadi kalau tengok belah kiri ni yang saya pin ni
Ini adalah aplikasi yang saya hasilkan. Nama dia adalah pan.ai. Jadi aplikasi ini akan join beberapa pertandingan. Dan salah satu pertandingan yang akan join adalah pertandingan Business Plan YTC. Kolaborasi dengan Touch and Go. Jadi pertandingan ni apa yang dia nak adalah macam mana nak maksimumkan profit. Ya, business plan. Sabar saya. Dia dengar tak? Boleh. Teruskan. Ya, betul. Okay. Jadi, itu sedikit lah pasal pertandingan tu ni. Saya terangkan pasal app pula. Jadi app yang saya hasilkan ni, mula-mula adalah dia punya login dia. Login dia ada ada daftar login macam biasa lah. Dia tukar bahasa. Jadi login ni kami requirekan dia untuk email MOE. Kau tengok sini. Dia mewajibkan email MOE sebagai salah satu security measure lah. Orang luar masuk. Jadi normal. Ya. Lama. Okey. Jadi ini adalah homepage. Homepage ni dia akan paparkan kita punya nama, email dan kredit. Ya. Jadi mungkin dia tanya, kredit ni nak guna untuk apa? Jadi kredit ni kita boleh belilah. Ini hanya mock up je, bukan betul-betul. Ni sekadar interface dia, tak berfungsi pun. Jadi fungsi aplikasi ini adalah satu, dia memaparkan semua buku teks daripada darjah 1 sampai 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Jadi sebagai contoh lah, kita akan buka tingkatan 1. Nampak dia akan paparkan semua buku teks tingkatan 1. Dari segi subjek, ASK, matematik, sejarah, semua ada. Jadi semua fail-fail ni kami simpan, dia muat turun lah, direct daripada website dia. Jadi apabila selepas dah download dah, kita buka buku teks, kita boleh loadkan PDF ni di dalam app ni sendiri. Nampak kan? Jadi dia jadi memudahkan lah. Sebab murid zaman sekarang kan susah nak bawa buku teks main sekolah semua. Jadi macam biasalah, dia berfungsi sebagai PDF biasa, boleh jump to page, ada feature penanda, tak ada apa pun. Ada print PDF ni. Jadi dia bawa keluar ke dia dalam PDF je? Dia bawa keluar ke mana? Dia dalam apps tu? Daripada website MOE, Delimo. Oh, okey. Jadi semua cara nak upload buku teks ke dalam app ni, saya sediakan satu website lah. Jadi website ni upload je buku teks dalam tu. Jadi dia akan simpan dalam app ni. Saya teruskan. Jadi feature utama dalam app ni adalah AI dia. Saya tunjuk. Pertama sekali kami ada gunakan satu kredit AI. Kita teruskan. Kita tengok, kita boleh pilih topik. Nak pilih topik apa? 41 sampai 48. Kita boleh pilih. Nak buat mudah, sederhana, sukar. Jadi ni lebih kepada nak buatkan satu quiz objektif 20 soalan. Setiap kali nak buat soalan ni, dia akan guna satu kredit. Itulah di mana elemen bisnes yang kita apply. Contohlah nak pilih topik mana. Encik Rafiq nak topik mana? Sekejap. Ada banyak topik ni. Ya. Nak pilih topik mana? Nak cuba.
So far screen tak bergerak. Apa? Screen tak Okey, bergerak. pilih je topik, pilih je mana-mana. Oh, mana-mana. Okey. Jadi saya Pilih je pilih mana. topik zaman air batu. Okey, mudah lah. Mula quiz. Okay, dia akan menjana lah, dia akan guna AI. Oh, internet saya slow sikit sekejap. Memang sampai no connection sini. Sekali lagi. Okay. Jadi option quiz ni dia akan menjana 20 soalan objektif gunakan AI berdasarkan setiap topik kan. Jadi pilih topik 2, jadi dia akan randomize, dia akan ambil image daripada topik, daripada muka surat pertama topik 2 sampai muka surat akhir topik 2. Jadi dia akan bagi 20 soalan objektif yang tahap dia mudah. Dia jawab lah, saya akan jawab randomnya. Jawab ni. Okey, sebentar ya. Okey. Selepas siap ni hantar quiz. Jadi dia akan cakap balik soalan mana yang betul, soalan mana yang salah. Jadi macam semasa hentam je, jadi dapat 3/20. Jadi dia akan cakap balik, dia akan analisis apa yang kita betul, apa yang kita salah, apa yang kita tak jawab. Jadi pada masa yang sama, ini untuk cikgu-cikgu yang yang lebih suka peminat, kita boleh cetak PDF soalan-soalan yang dihasilkan. Jadi cetak ni boleh bagi murid jawab. Skema jawapan tu dah ada dah. Tengok sejarah quiz yang kita pernah siapkan. Sebelum ni kita dah pernah buat dah, ni dulu beberapa hari yang lalu lah. Kita dah semak balik apa yang kita jawab. Nak buang pun. Lepas tu dia akan kira skor purata. Dia guna formula senang je, tambah semua bahagi berapa bilangan kali kita jawab. Jadi itu adalah feature pertama lah, iaitu quiz, AI quiz. Feature kedua pula adalah AI simplify ataupun textbook crop. Okay, macam biasa, setiap feature dia akan gunakan satu AI kredit. Okay, kita teruskan. Dengan ini, dia boleh screenshot. Kalau nak screenshot lah, crop bahagian mana kita tak faham. Contohlah hipnosis ni, kita boleh tanya. Kita nak jawab soalan. Contohlah, kita tak faham hipnosis ni, uraikan lagi. Macam biasa dia akan login. Jadi AI akan jawab. Dia ada satu template lah, siap-siap saya letak idea utama dia apa maksud setiap ni, istilah-istilah penting yang patut dihafal, dan contoh-contoh ringkas yang murid boleh relate lah. Jadi dia banyak membantu murid faham macam mana nak lebih detail explanation lah tentang topik ni. Dan sebagai tambahan, kalau tengok atas ni, nampak tak? Yang tanda ni, tanda audio ni, kami gunakan satu library text to speech dalam Flutter. Jadi dia akan baca balik semua yang di bawah ni lah, respons AI ni. Dia akan baca balik. Jadi dia boleh bantulah murid yang masalah penglihatan ataupun murid yang masalah baca. Ada dari segi SDG lah, education for all. Ada macam biasa, kita boleh copy semua, kita boleh cetak. Dia nak memudahkan lagi cikgu. Okay, selesai. Jadi selepas selesai macam biasa, ada lagi dari segi pemudahkan pun ada. Dia saya tunjuk feature pemudahkan, simplify. Okay, kalau pemudahkan tu dia akan ringkaskan apa yang kita crop tu.
Ya, teks ni menerangkan bahawa dunia kita hasil dia akan lagi simple kan. Dia akan highlight apa key point yang patut dihafal. Dan pada awalnya bumi semua. Dia bagus untuk nak menerangkan sesuatu yang panjang. Macam biasalah, kedua-dua ni dia dah ada template siap-siap dah. Untuk template yang sama lah. Selesai. Dan akhir sekali dia ada jawab soalan. Dia jawab soalan ni, contoh kita tak faham soalan bawah ni kan. Apakah elemen kewarganegaraan? Sekejap, saya sebut bawah. Maafkan internet saya slow sikit ni. Okey, tanya AI. Jadi kita boleh suruh dia jawab soalan. Ya, jadi dia jawab. Yang cakap yang amat berdasarkan topik itu sendiri. Okey. Jadi setakat ni ada apa-apa soalan tak? So far clear. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada. So far clear. Okey. Jadi okey, saya teruskan. Okey. Jadi feature seterusnya, ni simple saja. Dia nampak? Ya, nota. Jadi nota ni dia bolehlah tulis secara simple. Dia nak besarkan ni boleh. Dia boleh adjust size mata pen kita ni. Ni ada nak buat line. Jadi senanglah kena buat jadual ke. Ada kami ada letak juga calculator simple. Ni simple je ni, dia punya ni. A sama dengan B tambah C pun. Jadi yang ni sebagai calculator nak membantu murid lah dalam nak jawab soalan matematik. Okay. Ni boleh delete, boleh padam semua. Tak, kalau tengok nota ni dia unlimited sebenarnya. Besar. Dia boleh scroll bawah lah. Dia akan save setiap kali kita keluar. Tak apa, saya delete. Dan akhir sekali dia save kat mana? Maaf ya? Dia save kat mana? Lepas tu nak tengok balik boleh ke? Boleh. Sekejap. Maksud dia tahu kan, saya tulis 1 tambah 1. Okey, jadi saya mark. Saya masuk balik, dia simpan macam ni. Oh, okey. Dia bukan boleh simpan by contohnya ni nota 1, nota 2, nota 3 tak ada lah. Okey. Okey, saya sambung. Jadi feature yang terakhir lah adalah ni text to speech untuk buku teks. Jadi text to speech ni, okey tadi dia text to speech AI kan. Kali ni text to speech untuk nak membaca mana-mana bahagian buku teks. Contohlah orang tu tak nampak sinopsis kecil sangat kan. Dia tekan je bagi sinopsis ni, dia akan tolong baca. Tapi kalau dalam Google Meet ni dia tak dengar sangat. Dia bayangkanlah robot baca suara text to speech tu. Dia tolong baca. Dan ada juga Zoom kalau nak tengok. Zoom kalau ni pun nak bantu masalah penglihatan lah. Jadi ya itu sajalah untuk feature aplikasi kami ni. Boleh pergi muka depan balik? Kat mana? Muka depan. Oh, muka depan. Okey, jap. Okey, sini.
Saya tengok maybe UI lah kot, maybe nak tambah baik. Macam nama profil tu sebenarnya boleh ada menu khas, tak payah display. Lepas tu dekat bawah tu terus sekolah rendah, sekolah menengah kan? Sekolah rendah, sekolah menengah. Kalau boleh ada, sebab kalau ada boleh button menu dekat bawah ke, profile ni, darjah 1, darjah ni, saya ada seorang orang tak lost lah. Oh ni form 1, form 2, profile. Darjah menu boleh je nama. Apa tu, cuba masuk salah satu tadi, saya rasa saya faham. Tapi kalau macam orang maknanya yang kalau orang tak explain, maybe dia akan blur lah. Dia tak tahu boleh buat apa. Itu je lah. Maknanya kalau macam paling baik adalah dari segi UI UX ni semua, cuba bagi bagi dekat orang, cuba tengok dia tahu tak buat apa. Kalau dia tak tahu buat apa, maknanya ada something wrong lah. UI kita tak begitu friendly untuk orang lah. Dia punya user interface lah, kena tengok. User interface dia. Cuba masuk salah satu tadi. Saya rasa saya boleh je buat function tu, tapi dari segi UI design tu saya kurang sikit. Tahu, selalunya programmer dia bagi jadi jalannya. Tapi yang orang yang bahagian front end yang buat UI ni, dia akan tengok part-part tu lah. Encik Bafiq lebih kepada designer ke atau programmer? Saya bukan programmer, tapi saya ada team lah. Tapi saya ni banyak lebih kepada UI UX rasanya. Dan maybe architecture lah. Nak susun tu. Okay. Cuba masuk salah satu tadi, form 3 ke mana-mana yang ada textbook. Apa? Bagi textbook? Masuk mana-mana buku. Oh, mana-mana? Okey, sekejap. Okey. So maknanya setiap buku tu dia kena buat turun dulu lah. Kena download dulu. Okay. Lepas tu function yang yang quiz tadi kat mana? Quiz yang atas ni. Yang ni. Yang belah kiri atas. Yang misteri je. Sorry, tak mana kat atas sekali? Atas ni. Tengok yang bawah back tu kan, yang kiri atas sekali. Yang ada 82 tu? So, ini waktu ni kita teruskan. Ini ada spesial. Ya itulah yang saya rasa Akil boleh guna sebab Akil tu yang buat. Kalau Akil bagi dekat orang, maybe dia tak tahu apa benda dia boleh buat. So maknanya dari segi button, yang saya perasan lah, features tu semua tak ada masalah. Cuma dari segi orang nak access tu, orang maybe tak tahu kat mana. Oh, faham. Saya ada buat manual. Saya buat tutorial ke. So maknanya kalau macam feedback saya, maknanya function semua okey lah. Cuma tinggal dari segi user interface, user experience. Paling orang cakap paling UI UX yang paling bagus adalah kalau bagi dekat budak tahu nak buat apa. Oh. Maknanya
tanpa akil kena ada kat sebelah, dia boleh terus buat, dia dah tahu dah. Itu paling baik lah. Sebab sekarang ni kan saya kena tanya, akil kena explain menu tu dekat mana, maknanya dari segi function okey lah, cuma dari segi dia punya user experience je. Dia maknanya orang akan fed up, macam mana nak guna ni, macam tu lah. Dia faham lah apa yang Cik Rafiq cakap ni. Maknanya fokus tema pada hari ni adalah tentang user interface. So nanti bila awak buat improvement awak punya app, fokus awak macam mana pula pandangan pengguna. So hari ni kita dengar daripada pandangan orang yang ada dalam bidang ni. So balik nanti cuba test. So benda tu yang kita nak dengar. Minggu lepas kami dah untuk pengetahuan Cik Rafiq lah. Minggu lepas kita nak tahu apa kehendak pengguna sebenarnya. Kita memenuhi tak kehendak pengguna. Macam last week kena tambah mengenai quiz. So kita dah masuk dah elemen tu. So selesai bahagian itu. So untuk hari ini bila saya perasan banyak Cik Rafiq bagi cadangan berkaitan dengan user interface. So awak kena cubalah untuk perbaiki benda tu. Okay? Baiklah. Kalau macam contoh kan, macam satu contoh experience, macam contoh ni kan, kalau macam supposedly tak payah pilih bab dah. Maksud saya kan, saya dah tekan tu, saya dah dekat topik ni, sepatutnya tak payah pilih bab dah. Kalau boleh buat. Cuba tutup je yang tu pop up tu. Cuba tutup kejap yang pop up ni. Kan? Maybe sekarang saya dekat topik, saya pasti saya dekat topik mana. Sekarang topik 5 kalau lah. Betul. Yang nak keluar quiz tu, Oh, kira yang nak buat automatic lah. So lagi bagus lah, maknanya saya dah dekat sini. Saya dah dekat topik, saya dah dekat topik 3. Lepas tu bila saya nak buat latihan, saya kena cari lagi topik 3 tu. Dia punya experience itu dia renyah lah. Macam contoh kita dekat bab 3. Kalau boleh dia tahu, dia boleh tracking kita dekat bab mana, dia sebenarnya nak jawab bab mana je terus. Automatic masuk ke quiz lah. Betul. Lepas tu kalau boleh simpan result tu bagus juga. Boleh simpan result. Dekat mana nak tengok dia punya result dia sekarang? Tengok dia ada tengok result balik kan. Sebentar. Internet saya slow sikit kan. Sekejap. Baik. Sini, ya. Ini kita tengok balik result quiz kita semua. Faham? Kalau dia buat berkali-kali, latest punya result lah yang ni. Dia akan tunjuk latest. Okay. Tadi button kat mana tu yang keluar tu? Jarah tu. Tepi dah. Kan tadi atas kiri kan? Tepi belah kanan. Yang tanda jam. Okay. Baik. Nampak tak? Okay. Boleh rewind. Baik, tak apa. Yang itu ada button share ke tu? Share kita kena ada manually. Macam copy paste. Dia tak ada share direct ke WhatsApp. Okay. Bukan saya nak confirmkan button apa tu kat situ. Yang atas ni ya. Bukan yang kita buat tadi, yang dekat history tadi. Ya. Dekat history tadi balik. Cuba buka kat history tadi balik. Maaf tak dengar dah. Pergi dekat history tu balik. History tu tengok.
Kan ada button tu. Saya tak clear button apa tu. Oh, simbol dia. Yang belah kanan tu. Dah dekat history tadi. Itu ada simbol history. Tak apa, masuk kejap history tu. Yang belah kanan warna merah dengan tu button apa? Itu share ke apa? Yang dekat history tadi tu kan ada saya tak tahu function apa kat situ. Yang mana? Yang atas tong sampah ke? Bukan. Zaman air batu tu ada belah kanan tu. Ada dua ikon. Oh, yang atas ke bawah? Mana-mana tamadun awal dunia ke zaman air Kalau batu yang ke. atas ni kita tengok balik. Oh, tengok balik. Kalau bawah Button tu kita tu macam buang. button tu macam button share. Bawah tu apa? Buang. Oh, Padam keputusan. okay. Dia punya dustbin tu nampak pelik sikit. Oh, pelik lah. Apa ni, Akil cakap baru saya faham. Oh, simbol dia memang tak jelas lah. So kalau saya perasan kat sini, Akil dari segi function tak ada masalah. Dari segi user experience je. Sebab saya kurang experience dari segi nak design UI ni. Tak apa. So yang macam contoh kan, mudah, sederhana tu pun kalau boleh bezakan warna siap-siap pun bagus. bagus. Nak bagi hijau, kuning apa? So mana orang tahulah kalau mudah warna hijau. Macam ni lah. Bagi warna hijau kan. Warna boleh bezakan. Okay. Nanti saya ubah. Okay. Normally saya rasa maybe proses Akil buat adalah Akil terus buat je. Okay. Sebenarnya dalam app development tu mula-mula kita buat user interface dia dulu. Maknanya kita lakar macam buat rumah, kita lakar rumah dulu. Dah lakar rumah baru kita buat rumah tu. Saya terbalik. Macam biasa. So maknanya macam Akil macam tu buat rumah tu. Bayang di fikiran. Terus ni ikut. Jadi. Cuma rumah dia nampak pelik sikit lah. Jadi rumah tu jadilah, bolehlah duduk menginap, ada bilik air, ada. Cuma maybe bilik air tak jumpa, soket tak nampak kat mana, macam tu lah. Faham. Okay. Saya tu kot, saya punya feedback yang tu je kot. User interface je lah, Lepas tu kalau Akil nak boleh tanya kawan-kawan bila dah siap kan, suruh cuba apa tu bau. Ya. Lepas tu perasan tak tadi yang kata yang macam Gemini boleh highlight dekat mana tu kan, itu rasanya orang pun takkan tahu. Oh, orang tak tahu lah. Orang tak, maknanya sekarang ni Akil tahu. Kalau tanya saya macam mana nak guna, saya tak tahu cara guna. Oh, tapi dia automatic buat macam ni, contohlah. Dia bukan sebab Akil ni sekarang ni, sebab Akil tahu. Akil tahu function tu. Ya, saya faham. Ni sebab Akil tahu. Cuba bagi kat orang. Orang mesti maybe dia tak tahu apa fungsi ni. Oh, boleh dia akan banyak try and error kan. Dia patut saya tambah extension. Ataupun kita ada macam preview ke macam mana nak guna.
Oh, macam tutorial lah. Ya, dia macam bila masuk menu tu dia tunjuk okey ni nak guna macam mana, ni macam mana, ni macam mana. Kalau boleh buat yang tu pun menarik jugalah. Ada apa-apa lagi masalah dari segi UI selain Saya rasa dari segi UI je lah. Ada dua lah, UI UX. UI tu button-button tu, UX tu experience tu macam yang dekat bab tu. Itu dari segi function saya rasa okey dah. Tengok semua berfungsi. Cuma macam mana nak pastikan orang guna tu rasa senang, rasa mudah, dia tak blur. Itu je lah kot yang saya boleh bagi feedback daripada yang Akil buat lah. Okay. Pakai Flutter ke apa? Buat guna apa? Okay lah, saya rasa dekat sini je sebab saya pun on the way dah balik. Baik. Terima kasih banyak Encik Rafiq. Sama-sama. Ada sudi meluangkan sikit masa untuk kami. InsyaAllah kita akan cuba improve dari segi user interface. Terima kasih banyak Encik Rafiq. Baik, sama-sama. All the best. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Encik Rafiq. Sama-sama. Maaf Okay, tanya. Tak ada masalah. Beres. Okay, Assalamualaikum. Salam. Ada kereta Saya dah dalam kereta dah ni. balik lambat nanti jam. Jam kan, betul? Jam. Cik Rafiq ada buat kelas ke Cik Rafiq? Macam kalau nak belajar untuk coding ke memang ada buat? Kami macam kami banyak mengajar yang tak ada coding. Kami ada yang modul ajar game tanpa coding dengan apps tanpa coding lah. Saya tahu. Jadi kalau macam Roblox Studio ada macam? Oh tak ada, Roblox tak ajar. Ada kan? Kami kalau ajar pun, kalau game kita guna G-Develop. Saya pernah dengar. Baik. Okeylah, terima kasih banyak Cik Rafiq. Sama-sama, baik. Allah. Okey, tunggu kejap. Saya nak cakap sikit. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Akil, awak kat mana sebenarnya ni? Oh, saya duduk jalan-jalan. Jalan kat mana? Tapi sedihnya ke 4.30. Tak ada, di asrama tu. Keluar asal makan semua. Okey. So fahamlah kan. Ini data lah Akil. Kita panggil kualitatif data. Jangan kata tak ada data. Perbincangan tu adalah data. Tu kita panggil, kalau nak cantik, dia orang panggil triangulasi. Triangulasi ni ada 3 benda. Yang pertama, kita dapat data yang orang kata feedback lah, yang kita boleh kira dia punya 1 tak puas hati, 5 sangat berpuas hati. Itu satu data lah. Data yang kedua, data temu bual. Itu pun kita panggil data kualitatif. Yang tadi yang ada skill 1-5 tu data kuantitatif. Kita boleh ukur tahap kepuasan.
Cuma yang ketiga kita kena cari orang yang nak menggunakan apps tu lah, macam Cik Rafiq komen tadi lah dari segi user interface. Maknanya data kita yang pertama kita nak mengenal pasaran. Sebab tu kita sembang dengan Cik Guru ni. Yang kedua kita nak tengok kita punya development, apps development ni orang tahu tak macam mana nak guna. Itu yang Cik Rafiq komen. Itu yang awak boleh highlight lah nanti dalam pitching. So kalau boleh cari orang yang boleh menggunakan apps ni lah. Itu data penting lah, user interface experience, pengalaman orang yang menggunakan. Boleh? Kalau kawan saya pun boleh je kan belajar RPG kan? Boleh je kawan-kawan. Kita kalau nak suruh grup saya tu susah sikit. Sebab saya buat grup tu untuk guna apps benda lain. Tiba-tiba dia orang nak lain, dia macam susah sikit. Oh, dia bukan kau dua pengajaran ke? Iyalah, tapi macam mana nak cakap, kita boleh bagi tapi kita tak boleh nak harap orang guna lah. Bukan senang lah nak bagi tahu lah. Sebab okay. 1, 2 pun cukup lah. Dia pergi WhatsApp tu. Sebab cikgu semata dunia kan. Saya pun cikgu juga, saya pun boleh guna juga. Nanti saya try guna lah. Okay, so next bagi orang guna dapatkan feedback macam mana nak dapat, cari data yang kita boleh tunjuk. Form dah ada je, nak kumpul data jika perlu. Lepas tu kalau boleh hari apa Akil boleh dapatkan data ni? Okey Pak. Habis Selasa ni saya ada program. Hari Rabu lah sempat. Rabu ke Khamis lah sempat. Try dulu buat pitching. Sebab saya nak bagi idea pun saya tak tahu Akil punya nak pitching macam mana kan. Saya pitching. Okay, tak apa. Nanti kita fikir macam mana nak buat storytelling. Sebab Cikgu Romi cakap I want to be millionaire tu memang satu pembukaan yang menarik lah. Cuma Akil kena tunjuk dengan angka. Diberi angka kena tunjuk pun dengan angka lah macam mana boleh capai 1 million tu. Apa kelebihan apps ni berbanding apps lain. Okay? Boleh. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh mesej saya. Sebab saya sibuk minggu ni untuk menanda file PBS apa semua. Kadang saya tak sempat apa. Okay lah. Saya minta diri dulu. All the best. Apa-apa boleh tanya saya. Assalamualaikum.